Sejak tahun 2020, ada satu dakwaan yang agak berani telah muncul. Dakwaan tentang wujudnya sebuah kerajaan selari yang sedang membentuk tadbir urus global. Hari ini kita akan pecahkan hujah ini, satu persatu, untuk faham apa asasnya dan apa implikasinya. Jom kita mula. Baiklah, ini dia perjalanan kita hari ini. Mula-mula, kita akan tengok macam mana dunia nampak macam bertindak serentak. Lepas tu, kita akan gali sikit tentang naratif The Great Reset yang tiba-tiba muncul. Seterusnya, kita akan bongkar apa sebenarnya maksud struktur selari ini, kita akan teliti tuduhan-tuduhan utamanya, dan kita akan akhiri dengan satu persoalan yang sangat besar, iaitu tentang kedaulatan negara. Okey, untuk betul-betul faham hujah ni, kita kena putar masa balik sekejap ke titik permulaan yang kita semua lalui bersama, awal tahun 2020. Pengalaman global inilah yang menjadi tapak kepada keseluruhan dakwaan yang akan kita bincangkan. Dan di sinilah hujah utamanya bermula. Tindak balas dasar yang sangat pantas dan hampir seragam di puluhan negara. Lockdown, darurat, semuanya berlaku serentak. Hujah mereka, ini bukan satu kebetulan. Sebaliknya, ia didakwa sebagai satu penyelarasan yang terancang. Bagi mereka yang membawa hujah ini, keseragaman inilah asap pertama yang menandakan mungkin ada api di sebaliknya. Okey, daripada tindakan yang nampak selaras tadi, kita beralih pula kepada kemunculan sebuah naratif. Satu naratif yang secara terbuka membingkaikan pandemik bukan sekadar sebagai satu krisis, tapi sebagai satu peluang keemasan untuk reset atau penetapan semula global. Penting untuk kita faham, naratif ini bukanlah satu teori konspirasi yang tersembunyi. Ia datang terus daripada buku COVID-19 The Great Reset, sebuah dokumen yang diterbitkan secara terbuka oleh Forum Ekonomi Dunia. Jadi, hujahnya di sini ialah ini bukan agenda rahsia, tapi satu agenda yang diisytiharkan dengan jelas kepada dunia. Dan dekat sinilah kita sampai ke jantung hujah ini, konsep tadbir urus selari. Jadi, siapa sebenarnya arkitek di sebalik penyelarasan global yang didakwa ini? Pendukung hujah ini menuding jari kepada beberapa badan global yang utama. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita jelaskan dulu, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah tadbir urus selari ini? Jadi, senang cerita, ini bukan tentang kerajaan bayangan yang beroperasi secara rahsia. Tak, ia merujuk kepada sesuatu yang lebih terbuka. Satu struktur pengaruh luar, badan-badan global yang tidak dipilih oleh rakyat, yang berjalan seiring dengan kerajaan kita dan secara tak langsung membentuk dasar dari luar. Menurut hujah ini, inilah dia 3 tonggak utamanya. WHO yang menetapkan rangka kerja kesihatan global melalui IHR. Kemudian WEF yang mempromosikan model ekonomi baharu yang dipanggil kapitalisme berkepentingan. Dan akhir sekali, Bank Dunia serta IMF yang memacu reformasi keuangan. Dakwaannya, ketiga-tiga entiti ini bersama-sama mewujudkan satu ekosistem dasar global yang menyeluruh. Dan inilah dia persoalan yang paling kritikal. Isu legitimasi. Hujah ini mempersoalkan macam mana dasar yang memberi kesan yang sangat mendalam kepada rakyat sesebuah negara boleh dibentuk oleh badan-badan yang tiada accountability demokratik langsung kepada rakyat tersebut. Siapa yang mereka wakili sebenarnya? Baiklah, sekarang kita beralih dari teori kepada tindakan. Kita akan tengok macam mana semua dakwaan ini diformalkan bukan lagi sebagai sekadar perbincangan, tapi sebagai aduan rasmi yang didokumentkan dalam sistem perundangan kita. Okey, apa yang anda tengah tengok sekarang ni ialah sebahagian daripada laporan polis sebenar yang menjadi asas kepada penjelasan ini. Walaupun mungkin susah nak baca teksnya, penting untuk kita tunjukkan sebab ini membuktikan bahawa ini bukan sekadar sembang-sembang di alam maya, tapi satu langkah konkret yang diambil untuk membawa dakwaan ini ke dalam sistem perundangan. Petikan yang diambil terus dari dokumen ini menunjukkan betapa beratnya tuduhan yang dibuat. Penggunaan istilah seperti bioterrorism ini jelas bukan lagi sekadar kritikan dasar biasa. Ia sudah memasuki alam dakwaan jenayah yang paling serius dan meletakkan perdebatan ini pada satu tahap yang sama sekali berbeza. Jom kita pecahkan 4 tuduhan utama ni. Pertama, penggunaan ejen biologi yang disengajakan. Kedua, agenda vaksinasi berskala besar. Ketiga, peralihan yang didakwa sebagai mandatory kepada identiti digital dan mata wang digital bank pusat. Dan keempat, yang paling asas sekali, dakwaan bahawa semua ini dilaksanakan dengan cara yang mengatasi kuasa perlembagaan negara kita.
Lepas kita faham semua tuduhan spesifik ni, jom kita undur sikit dan lihat gambaran yang lebih besar. Apa sebenarnya yang menjadi pertaruhan di sini? Isu utamanya adalah satu persoalan asas mengenai kedaulatan. Siapa sebenarnya yang berkuasa? Ini satu perbezaan yang sangat-sangat penting untuk kita faham. Pada peringkat ini, hujah yang dibentangkan bukanlah untuk membuktikan jenayah di mahkamah. Belum lagi, tujuannya adalah lebih kepada langkah satu, iaitu untuk membentangkan bukti yang cukup bagi mewujudkan sebab untuk mempercayai bahawa satu anjakan dalam tadbir urus negara telah berlaku. Ia macam mengenal pasti asap sebelum kita cuba memadamkan api. Slide ni ia merumuskan konflik ideologi di tengah-tengah perdebatan ini dengan sangat baik. Di satu pihak, kita ada pandangan perlembagaan, semua kuasa mesti datang dari dalam, daripada rakyat dan undang-undang negara. Di pihak yang satu lagi, kita ada pandangan tadbir urus selari yang menerima pakai piawaian dan penyelarasan yang ditetapkan oleh teknokrat global. Ini bukan sekadar perbezaan dasar, ya. Ini adalah pertembungan fundamental tentang dari mana datangnya kuasa yang sah. Dan inilah dia soalan teras yang cuba didesak oleh hujah ini ke dalam perbincangan awam. Kepada siapa sebenarnya kerajaan memegang kesetiaan utamanya? Adakah kepada rakyat dan perlembagaan yang telah dipilih? Ataupun adakah kesetiaan itu telah beralih, mungkin secara diam-diam, kepada rangka kerja dan badan-badan global yang tidak dipilih? Inilah kesimpulan logik dari hujah langkah satu ini. Kalau sebuah kerajaan tu dilihat menerima arahan dari dua sumber yang berbeza, satu dari struktur perlembagaan domestik dan satu lagi dari struktur global, maka ia mewujudkan satu perpecahan yang fundamental dalam tadbir urus. Wujud dua pusat kuasa yang bersaing dan inilah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kerajaan selari. Penjelasan kita kali ini telah membongkar satu hujah yang kita akui sangat kompleks. Tujuannya bukan untuk memberikan jawapan, tetapi untuk membantu kita semua memahami soalan-soalan yang sedang dikemukakan. Dan soalan terakhir inilah yang mungkin paling penting untuk kita renungkan bersama. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, di mana sebenarnya letaknya garisan kedaulatan sesebuah negara dan siapa yang berhak untuk melukisnya? Selamat datang. Hari ini, kita bukan nak tengok artikel berita atau kertas kajian, tapi sesuatu yang agak berbeza. Kita akan bedah satu laporan polis yang penuh dengan dakwaan-dakwaan yang boleh dikatakan luar biasa. Okey, sebelum kita mula, penting untuk kita jelaskan. Tujuan kita kat sini bukan nak kata dakwaan ni betul atau salah. Tak, kita cuma nak fahamkan apa sebenarnya yang ditulis dalam dokumen ni, apa hujah-hujah yang dikemukakan. Jom kita selami sama-sama. Baiklah, laporan ni, ia bermula dengan satu tuduhan yang memang mengejutkan. Ia terus menyentuh isu besar yang kita semua lalui baru-baru ni. Krisis kesihatan global. Hujah utamanya ini bukan pasal virus semula jadi. Dakwaan dalam laporan ni ialah punca penyakit tu sebenarnya adalah sejenis ejen sintetik. Sesuatu yang sengaja direka dan dilepaskan. Ini premis utama laporan ni. Dan dekat sinilah kita nampak perbezaan paling ketara. Laporan ini terus menolak naratif rasmi tentang pandemik COVID-19 dan sebaliknya, ia meletakkan satu punca yang sama sekali lain, ejen biologi sintetik. Dari titik inilah semua hujah lain dalam laporan ini dibina. Jadi, apa kesan ejen yang didakwa ni? Laporan ni senaraikan macam-macam, daripada kesan sampingan yang serius, hilang upaya, sampailah kematian. Malah, kaedah ujian macam PCR dan RTK pun dipersoalkan, dianggap sebagai satu ancaman. Hujah dia, statistik kematian jadi lebih tinggi berbanding sebelum pandemik dan semua ini dikaitkan dengan ejen tersebut. Okey, kalau tadi kita cakap pasal isu kesihatan, sekarang laporan ni bawa kita ke satu skop yang jauh lebih besar. Ia mendakwa semua ni bukan berlaku secara rawak. Sebaliknya, ia sebahagian daripada satu konspirasi global. Macam mana ceritanya? Jom kita tengok. Dan inilah rangkaian konspirasi yang cuba dipaparkan. Laporan ini kaitkan macam-macam benda, dari konsep ekonomi macam The Great Reset dan perjanjian Bretton Woods, hinggalah ke teknologi macam ID biometrik, CBDC dan juga satu patent Microsoft yang spesifik. Semuanya diikat sekali dengan idea vaksin cDNA sebagai alat untuk perhambaan manusia. Satu gambaran yang sangat besar dan kompleks, kan? Jadi, ini bukan sekadar soal kawalan sosial atau ekonomi. Laporan ni pergi lebih jauh lagi. Pandemik ni digambarkan sebagai perang biologi. Tujuannya untuk memajukan apa yang disebut sebagai agenda transhumanisme. Maksudnya, ada dakwaan cubaan untuk mengubah fitrah kemanusiaan itu sendiri. Satu idea yang sangat radikal.
Okey, untuk buat dakwaan-dakwaan berat macam ni, laporan ni tak boleh main cakap kosong je. Jadi, ia cuba letakkan semua ni dalam satu kerangka undang-undang. Ia bukan sekadar mendakwa, tapi cuba mengaitkannya dengan asas kenegaraan kita iaitu perlembagaan dan konsep kontrak sosial. Kat sini, kita nampak bagaimana hujah undang-undang tu dibina. Ia mendakwa ada pelanggaran hak asasi manusia di bawah Perlembagaan Persekutuan, isu keselamatan negara bawah kanun keseksaan sampailah ke etika antarabangsa. Tapi yang paling penting di sini ialah bagaimana laporan ni melihat semua ni. Ia bukan sekadar pelanggaran undang-undang biasa. Ia dihujahkan sebagai satu pencabulan terhadap sumpah jawatan, iaitu teras kontrak sosial antara rakyat dan negara. Idenya ialah setiap institusi, dari Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja sampailah ke penjawat awam, semuanya terikat dengan sumpah untuk mempertahankan perlembagaan. Jadi, tindakan-tindakan yang didakwa ini dilihat sebagai pengkhianatan kepada amanah dan mandat yang diberikan rakyat. Jadi, bila dah bentangkan semua dakwaan ni berasaskan hujah undang-undang dan moral tadi, apa sebenarnya yang dituntut oleh laporan ni? Apa langkah seterusnya? Dan inilah tuntutan utamanya. Ia minta siasatan rasmi dijalankan, pendakwaan dibuat terhadap pihak-pihak yang terlibat, menggunakan seksyen-seksyen spesifik dalam kanun keseksaan. Penting untuk kita faham, ini semua adalah sebahagian daripada satu strategi, iaitu menggunakan saluran undang-undang yang sah. Laporan polis ni bukan penamat cerita. Ia adalah langkah pertama. Tujuannya adalah untuk mencetuskan siasatan oleh institusi negara untuk menguji kesahihan dakwaan-dakwaan ni dalam kerangka kedaulatan undang-undang yang kita ada. Dan inilah sebenarnya intipati paling menarik tentang dokumen ni. Tak kira apa pun kandungan dakwaannya, kaedah yang digunakan itu sendiri dah jadi satu perkara penting. Ia menggunakan satu sistem yang rasmi, iaitu laporan polis untuk menyuarakan atau lebih tepat untuk mencabar naratif rasmi mengenai negara dan juga peristiwa global. Ini membawa kita kepada satu persoalan besar untuk kita fikirkan bersama. Apabila saluran rasmi macam ni digunakan untuk membawa dakwaan yang luar biasa, apa kesannya pada kepercayaan kita sebagai rakyat terhadap institusi dan juga terhadap kedaulatan undang-undang itu sendiri? Satu persoalan yang rumit kan? Terima kasih kerana mengikuti kupasan kita kali ini. Baiklah, jom kita mulakan. Hari ini, kita nak bedah siasat satu dokumen, iaitu sebuah laporan polis yang dikenali sebagai Step 1. Penting untuk kita faham dari awal ya, tujuan kita di sini sangat jelas, hanya untuk membentangkan fakta dan rujukan undang-undang seperti yang tertulis dalam dokumen tu. Kita tak akan tambah apa-apa pendapat atau tafsiran. Jom kita tengok apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Okey, kita terus masuk ke isi kandungan. Laporan ni dimulakan dengan satu kenyataan yang sangat tegas. Ia terus mendakwa adanya pelanggaran serius terhadap apa yang disebut sebagai kontrak sosial negara. Ayat pembukaan ni dah terus bagi gambaran yang dokumen ni memang nak sentuh isu-isu yang sangat fundamental. Untuk kita betul-betul faham jalan cerita laporan ni, kita akan pecahkan ikut struktur yang digunakannya. Mula-mula, kita akan tengok garis masa peristiwa yang dibentangkan. Lepas tu, barulah kita masuk ke bahagian rujukan undang-undang yang menjadi tulang belakang kepada keseluruhan hujah dalam laporan ni. Okey, bahagian pertama. Macam mana-mana cerita pun mesti ada permulaan kan? Laporan ni pun sama. Ia bermula dengan menyusun satu kronologi peristiwa yang dikatakan menjadi punca kepada segala-galanya. Cuba kita perhatikan betul-betul cara laporan ni susun garis masanya. Ia bukan sekadar senarai peristiwa biasa tau. Sebaliknya, laporan ini secara jelas mengaitkan pengumuman kesihatan di peringkat global dengan tindak-tindakan spesifik yang diambil di Malaysia dan kemudian menghubungkannya pula dengan trend teknologi dan ekonomi yang lebih besar. Nampak tak? Inilah cara naratifnya dibina, langkah demi langkah. Baik, selepas menyusun fakta mengikut kronologi, laporan ini beralih pula ke bahagian yang paling penting, iaitu asas perundangannya. Dan ia merujuk terus kepada sumber undang-undang yang paling tinggi di negara kita, Perlembagaan Persekutuan. Jom kita tengok perkara-perkara spesifik yang dirujuk. Nampak tu? Laporan ni tak cakap secara umum je. Ia senaraikan satu persatu perkara dalam perlembagaan yang berkaitan dengan hak asasi, kuasa kerajaan, sehinggalah kepada sumpah jawatan. Jadi apa yang cuba disampaikan di sini ialah semua peristiwa yang disenaraikan tadi perlu dinilai berpandukan piawaian-piawaian dalam perlembagaan ini. Seterusnya, laporan ini masuk lebih dalam lagi. Kali ini ia fokus pada perkataan-perkataan yang digunakan dalam Undang-Undang Kesihatan Awam. Sebab apa? Sebab dalam undang-undang, setiap perkataan tu ada definisinya yang tersendiri dan itu sangat penting. Di sinilah laporan tersebut cuba menunjukkan satu perbezaan yang ketara. Ia bandingkan definisi perkataan jangkitan dalam Akta 342 kita dengan definisi infection dalam Peraturan Kesihatan Antarabangsa atau IHR. Laporan ni seolah-olah nak kata, tengok, definisi yang digunakan di peringkat tempatan dan antarabangsa ni ada perbezaan.
Okey, sekarang kita beralih ke kanun keseksaan. Laporan ni menyenaraikan beberapa seksyen daripada kanun tersebut. Yang ni kita kena faham betul-betul. Ia disenaraikan sebagai rujukan undang-undang, bukannya sebagai tuduhan. Laporan ni seolah-olah menyediakan satu senarai semak undang-undang yang mungkin relevan bergantung kepada fakta kes. Kumpulan rujukan kanun keseksaan yang pertama ni nampaknya banyak berkisar tentang integriti, isu-isu seperti niat baik, penyalahgunaan kuasa oleh penjawat awam dan juga kebenaran dalam dokumen-dokumen rasmi. Semua ini adalah elemen-elemen asas dalam pentadbiran. Kemudian, senarai rujukan yang kedua daripada kanun keseksaan ni beralih kepada topik yang jauh lagi berat. Laporan ini memetik seksyen-seksyen yang berada di bawah kategori kesalahan berkaitan keganasan. Untuk meletakkan semua rujukan undang-undang ni dalam satu kerangka yang lebih besar, laporan ni kemudian merujuk pula kepada struktur asas negara kita. Dengan menyenaraikan keempat-empat tonggak negara, eksekutif, perundangan, kehakiman dan majlis raja-raja, laporan ini seolah-olah memberi isyarat bahawa ia sedang melihat isu ini dari perspektif keseluruhan sistem pentadbiran negara, bukan hanya satu badan atau jabatan secara terpisah. Jadi, apa kesimpulannya? Sebenarnya ia membawa kita kembali kepada tujuan asal laporan ini dan juga tujuan huraian kita hari ini, iaitu untuk membentangkan maklumat seadanya. Jadi saya nak tegaskan sekali lagi sepanjang perkongsian kita tadi, matlamatnya hanyalah untuk membentangkan kandungan laporan polis step 1 ini untuk makluman anda semua. Kita biarkan struktur dan rujukan undang-undang dalam dokumen itu sendiri yang bercakap. Tiada kesimpulan yang kita buat. Pendekatan kita yang hanya melihat fakta dan rujukan ni sebenarnya menyorot satu perkara penting. Betapa bergunanya untuk kita kembali kepada dokumen asal. Jadi, ia meninggalkan kita dengan satu persoalan untuk difikirkan. Apakah nilai yang kita dapat apabila kita melihat sendiri maklumat mentah sebelum ia ditapis atau ditafsir oleh orang lain? Fikir-fikirkan. Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya satu siasatan rasmi itu bermula? Bukan terus tuduh, bukan terus ada bukti. Tapi apakah langkah paling-paling awal yang sah di sisi undang-undang? Baiklah, hari ini kita akan rungkai dengan teliti asas undang-undang dan pentadbiran di sebalik laporan yang dikenali sebagai langkah 1. Fokus kita adalah pada prinsip, bukan personaliti, untuk kita sama-sama faham macam mana satu asas untuk siasatan itu dibina. Okey, untuk faham cerita ni sepenuhnya, kita akan laluinya dalam 4 bahagian. Pertama, kita akan mulakan dengan tunjang undang-undangnya, iaitu konsep sebab mempercayai. Lepas tu, kita akan lihat pula konteks pentadbiran yang agak luar biasa, di mana ia timbul. Dari situ, kita akan sentuh sikit pasal persoalan legitimasi dan akhir sekali, kita akan guna satu analogi yang mudah untuk faham apa sebenarnya maksud langkah 1 ni. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama. Jom kita fahamkan dulu dasar undang-undang yang menjadi tapak kepada keseluruhan perbincangan ini. Ini sangat penting sebab kalau kita tak faham asas ni, logik di sebalik langkah seterusnya mungkin akan jadi kabur. Seluruh asas laporan ini berpaksikkan satu konsep undang-undang yang sangat spesifik, iaitu sebab mempercayai. Dan ini, bukan sekadar firasat atau rasa tak sedap hati. Undang-undang kita di bawah Seksyen 26 Kanun Keseksaan meletakkan satu standard yang jelas, mesti ada sebab yang cukup. Ini adalah satu piawaian yang perlu dipenuhi sebelum apa-apa tindakan lanjut boleh diambil. Cuba kita tengok betul-betul frasa penting dalam seksyen tadi. Sebab yang cukup dan bukan dengan sebab yang lain. Ini sebenarnya adalah satu penapis undang-undang yang sangat kritikal. Maksud dia, alasan yang kita bagi itu mesti kukuh dan logik dengan sendirinya. Ia tak boleh disokong dengan andaian atau agaan. Hujah tu mesti boleh berdiri sendiri atas meritnya sendiri. Jadi, poin paling utama yang perlu kita faham setakat ini adalah langkah 1 ni tujuannya bukan untuk membuktikan jenayah. Bukan. Sebaliknya, ia adalah proses untuk membina satu hujah yang rasional yang menunjukkan bahawa, nampaknya ada sebab yang cukup untuk pihak berkuasa mula bertanya soalan secara rasmi. Itu saja. Okey, sekarang kita dah faham asas undang-undangnya. Jom kita beralih kepada konteks pula. Kita nak tengok macam mana asas ini dibina. Apa sebenarnya lanskap pentadbiran negara kita pada ketika persoalan-persoalan ini mula timbul? Laporan ini, ia meletakkan sebab mempercayai tadi dalam satu kerangka masa yang sangat spesifik. Kalau kita tengok garis masa ni, ia menyorot satu tempoh bermula sekitar Mac 2020. Waktu tu negara kita melalui fasa perubahan pentadbiran yang sangat pantas dan luar biasa. Ada darurat, ada macam-macam lagi. Dan apa yang menarik perhatian ialah, pada waktu yang hampir sama, di peringkat global, kita lihat beberapa agenda besar mula diumumkan secara rasmi.
Jadi, menurut logik laporan ini, keselarasan masa atau timing yang serentak antara perubahan besar dalam negara kita dengan kemunculan naratif-naratif global inilah yang membentuk sebahagian daripada sebab yang cukup untuk mula bertanya. Sekali lagi, ia bukan satu tuduhan. Ia cuma satu pemerhatian terhadap satu corak peristiwa yang, pada pandangan laporan, memerlukan penjelasan lanjut. Bila kita lihat konteks macam ni, secara semula jadi, ia akan menimbulkan persoalan-persoalan asas tentang tadbir urus. Dari mana datangnya kuasa untuk membuat perubahan-perubahan besar ni? Adakah prosesnya betul? Sebabnya, di Malaysia ni, kita ada sistem yang sangat jelas kan. Sebarang perubahan dasar atau struktur yang besar ada laluan yang sah. Ia perlu melalui kerangka 4 tonggak legitimasi negara kita. Eksekutif yang mentadbir, perundangan yang menggubal undang-undang, kehakiman yang mentafsir dan sudah tentu, Majlis Raja-Raja sebagai institusi payung. Inilah sistem semak dan imbang yang kita amalkan. Dan dari sinilah timbulnya kebimbangan pentadbiran yang menjadi inti kepada laporan tersebut. Perkataan penting di sini ialah kebimbangan pentadbiran. Ini bukan pertuduhan jenayah, ya. Ia adalah satu kebimbangan mengenai struktur dan proses tadbir urus itu sendiri. Persoalannya, adakah proses yang sepatutnya telah diikuti sepenuhnya? Maka, persoalan teras yang dibangkitkan adalah soal ketelusan dan mandat. Adakah perubahan-perubahan besar yang kita saksikan ini didorong sepenuhnya oleh mandat domestik atau adakah ia sebahagian daripada komitmen-komitmen di peringkat antarabangsa? Laporan ini berhujah bahawa dalam sebuah negara demokrasi berperlembagaan, soalan ini bukan sahaja wajar ditanya, malah rakyat berhak untuk mendapatkan jawapan yang jelas. Okey, kita dah lihat asas undang-undang, dah tengok konteks dan dah faham persoalan legitimasi yang timbul. Jadi, macam mana kita nak faham fungsi langkah 1 ni secara keseluruhannya? Jom kita guna satu analogi yang sangat mudah. Cuba bayangkan macam ni, kalau anda nampak asap berkepul-kepul dari jauh, adakah itu 100% bermakna ada kebakaran besar? Belum tentu kan. Mungkin ada orang bakar sampah saja, tapi adakah kepulan asap tu satu sebab yang cukup untuk anda pergi siasat? Ya, sudah tentu. Nah, langkah 1 tu, itulah asapnya. Ia bukan bukti ada api, tapi ia adalah alasan yang kukuh dan rasional untuk kita mula mencari dari mana datangnya asap itu. Perbandingan ni tunjukkan perbezaan dia dengan sangat jelas. Langkah 1 duduk sepenuhnya dalam lajur kiri, lajur asap. Ia adalah tentang sebab mempercayai. Ia adalah tentang kebimbangan pentadbiran. Ia adalah tentang siasatan diperlukan. Ia langsung tak masuk ke lajur kanan, iaitu lajur api yang bercakap tentang bukti jenayah, tuduhan, apatah lagi sabitan bersalah. Jadi inilah rumusan utamanya. Langkah 1 bukanlah satu penghakiman. Ia tidak menuding jari dan menuduh sesiapa pun bersalah. Ia hanyalah satu kenyataan rasmi yang berlandaskan undang-undang yang pada asas yang berkata, berdasarkan pemerhatian kami, ada sebab yang cukup untuk percaya bahawa struktur pentadbiran negara telah berubah dengan cara yang luar biasa. Dan perubahan ini memerlukan satu siasatan yang telus. Ini semua adalah tentang proses, bukan satu kesimpulan.